Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke KJV My TV. Hari ini, kami akan membawa anda menyaksikan program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah untuk semua murid SK King George ke-5. Ready? Let's roll! Tepuk tangan kepada Amirul. Panjang perjalanan program ini ada berlaku kekurangan dan sebagainya, ya. Jadi kepada kita punya PPS juga, Pegawai Perhubungan Sekolah, tanggungjawab kita semakin berat, ya, di mana kami telah pun dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pelbagai aktiviti bersama. Terima kasih kepada Puan Guru Besar. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengar ceramah kesedaran anti dadah yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Zulkarnain bin Mustafi, penolong pengarah aktiviti anti dadah sebanyak. Sampai kita urus cuci. Nama siapa? Nama Ryan? Ryan Zikri. Sama saya memulai pengajian anda. Aman, betul Aman. Betul Aman? Okey, boleh Aman, tapi yang lebih tepat ialah sebut kebebasan. Kita nak bebas daripada apa yang baik. Adik-adik SKKTV pandai, bijak. Alright. Sekali lagi, dadah tak ya? Okey, apa? Okey, soalan untuk lelaki. Apa nama dia? A nombor. Okey, yang terakhir. Masa ucap dulu, maaf. Dadah? Dadah, apa jawapan dia adik? Soalan sekali lagi dah. Alhamdulillah dan terima kasih.
jiwa mana. Negara ini akan lebih aman. Negara yang tidak berimbang, itulah lambang negara kita. Muda bersatu negara. Jangan cuba, jangan dekat. Jangan musuh yang jahat. Kau niscaya hari ini membawa derita. Saya ingin semakin semua saja yang berkata dada durjana. Kawan, konon membantu meringankan beban. Sekian laporan eksklusif kami. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran KJV My TV untuk lebih banyak kandungan pendidikan. Jumpa lagi. Bye.